Hai kawan-kawan, sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Ini baru balik open house tadi dekat Babaku FM, ramai orang murah rezeki Ismail. Okey, sekarang saya nak jumpa dia orang, geng Tempe. Kumpulan Tempe, itu ada projek baru, kita nak cari penyanyi. 20 orang artis penyanyi untuk join dengan Tempe. Jadi siapa-siapa minat boleh Roger. Sekarang ni ada satu lagu baru, mungkin lagu Tempe kot. Amit lah, masih dengan Amit. So kita dengarkan lagu dia macam mana. Power tak power, rock and roll tak rock and roll. Long life rock and roll, hidup rock and roll. Assalamualaikum. Sama aja Mak Zuatin. Ruputanku saya kakek Abro. Aduh, itulah dia. Duduk gitar lagi. Aduh, hai. Lagu apa ni? Lagu Tempe ke apa? Dengar tengok. Apa pula? Pula. Kita lagi Tempe lah ni. Tempe. Ini lagu single dia. Single dia. Oh, single. Alamak, single mi. Solo. Single mingle lah pula. Pakai mic tak dengar suara. Dia kena mengena. Apa ceritanya Mek kata lagu Dia kena Tempe? mengena dengan Tempe lagu ni. Lagu single saya ni. Oh, single. Dah lama memendam rasa. Memendam rasa tadi dia. Rasa. Tajuk dia Langkah Cintaku. Oh, langkah ceritaku. Lagu Jiwang apa ke? Lagu ni Dengar tengok dia nak masuk vokal belum? pop rock. Nak masuk vokal lah ni. Oh, nak masuk vokal. Kita dengar. Pra dengar. Kita dengar tu. Boleh lah dengar dulu. Abang muzik boleh lah. Vokal dah masuk. Setiap detikku membakar dunia di genggaman. Siapa? Drama Tempe main lah ni? Drama Tempe. Bukan. Drama ini. Gitar? Gitar dia. Solo. Oh, projek solo. Gitar. Miji. Miji Pro Malaysia. Miji Pro Oh, Mr. Miji. Pakai gitar mana gitar ni? Kita pancing dia. Oh, lain macam ni. Lawa ni. Ni sound gitar ni ni. Record ni. Ya. Oh. Lagu ni keluar, gitar ni keluar. Ke gitar ni keluar baru untuk Tempe. Oh, tu Tempe. So, Tapi Tempe sekarang ni macam mana ceritanya Tempe ni? Projek nak lagu-lagu macam mana ke? Nak lagu yang Sekarang kita dah buka satu projek Tempe and friend. Tempe and Friend ni macam mana siapa yang nak join, hanya penyanyi saja. Pemusiknya kita orang backup. 100%. lagu-lagu? Lagu baru. Lagu baru daripada kami, buatan kami sendiri. 100% Tempe. Tapi kelakar. Oh, kelakar. Nama band pun Tempe. Sedikit ada lagu yang friend. Lagu kelakar Nama band pun Kelakar Tempe. metal. Ya, salah satunya lagu dia. Wak, kerang apa, Wak. Nanti, tunggu kita surprise. Kita buat lagu Kokaite. Saya pun ada macam. Saya pun ada sediakan lagu untuk Lepas tu lagu Tempe nasi ni. rendang Pak Munawir. Tapi lagu Tempe saya untuk bulan Tempe ni dia dahsyat bunyi dia. Orang mesti suka. Tajuk dia Janda Sebelah Rumah. Alamak. Kelakar tu. Kelakar tu. Pakai seram tu. Lagu mencarut je. Janda Sebelah Rumah. Tapi kalau lagu tu mencarut. Tapi. Ni Dia dia nak kelakar tau. Lagu mencarut tak ada. Kita nampak rock santai je. Kan. seram orang nak nyanyi lagu ni. Lelaki seram nak nyanyi lagu ni. Kita buat projek ni untuk kita perkenalkan Tempe. Band Tempe. Tempe dah orang Tempe ni kenal. baru kan. Orang dah Jadi kenal. tahu sound dan konsepnya. Jadi kita nak luaskan lagi, kita cari penyanyi untuk join. Gitu. Penyanyi mana yang join boleh kontak. Tapi ada kos recording. Ada kos recording. Kos. Dah Kalau ada. je lah untuk kerja-kerja rakaman kan. Tidak rekaman. Ha. Tak mahal. Murah-murah je. Boleh bayar langsung ke macam mana? Bayar sekolah. Adalah kos dia. Okey apa? Korang nyanyi, korang buat muzik. Kita boleh buat video klip. Show. Atas stage kita boleh perform. Show boleh. Kita buat video klip nanti lagu tu kita buat video klip. Video klip. Upload kita Sekali channel. Tempe Band ada show. Kita akan panggil lagu lah. Ya. Okey. Boleh juga. Show yang ada bajet lah. So yang ada bajet kita tak payah panggil. Betul. So, ni nak masuk vokal lah.
Nak masuk vokal lah. Suka ni teh. Muzik tu dah siap. Dengar juga. Sayang lagu. So, Lagu Amit. Amit solo. Langkah cintaku sikit bersamamu. Sana. Kenapa masuk vokal? masuk vokal. Dah Takkan malah. masuk vokal kat sini. Dah malah pasal tempe kelakar kan. Kelakar sikit. Jangan sedih sangat. Lagu ni pun lagu pop rock. Jom kita masuk studio. Right. Yo, main. Kita rekod suara. Tengok. Oi. Buat apa kau ni? Ini apa tu? Dah. Ini apa tu? Oh, ada budak kan? Alamak, ada budak main handphone. Siapa main handphone? Cucu kau lah. Main. Tak apalah, pasang je lah. Radio jangan kau tutup nanti. Hello. Tutup mic je. Halo. Off mic. Halo. Panggil budak keluar. Tak, mic tu off. Okey. Apa sponsor ni? Okey, Min. Ready? Ayan. Cinta